pokok lemuni, daun lemuni. Orang India sebut noci. Ambil satu genggam daun lemuni bersamaan 11 biji lada hitam, blender, dan jadikan dia bulat-bulat, gentil dia jadikan bulat-bulat kecil, atau kita kata macam julap. Kemudian jemurkan dia, bagi dia kering, dan jadikan dia macam tablet, simpan. Dia cukup bagus untuk sakit-sakit badan, perut yang tak selesa, semua dia membantu, dan banyak lagi khasiat dia. Jadi ambil pil tersebut ataupun julap itu 2 biji setiap kali selepas makan. Dia akan membantu mengurangkan sakit-sakit badan, bisa-bisa badan, sakit lutut, sakit pinggang, sakit belakang atau apa-apa sakit. Dalam erti kata lain, kalau ubat moden boleh jadi pengganti ibuprofen. Jadi ibuprofen ni kita ambil as a painkiller. Jadi boleh makan. Daun ni yang kita buat julap tu, ambil 2 biji. Jadi ini tidak ada side effect. Dia tidak akan mengganggu kidney kita atau mana-mana organ kita. Bahkan dia membantu menjaga kesihatan badan kita. Wallahi astagfirullah.